Jangan tengok video ni kalau tuan puan dah ada simpanan sebanyak RM25,000. Sebab hari ni saya nak tunjukkan macam mana cara untuk dapatkan 10 dinar emas public gold walaupun kita tak ada bajet yang besar. Tuan puan boleh save dulu video ni untuk rujukan di masa akan datang. Dekat tangan saya ni tuan puan ada 10 dinar emas edisi public gold. Kalau nak beli terus nilainya lebih kurang RM26,000. Besar kan jumlah tu? Tapi jangan risau sebab kita tak perlu pun keluarkan duit yang banyak sekaligus. Caranya kita boleh menabung sikit-sikit melalui akaun Amascash Public Gold. Berat 10 dinar ni tuan puan adalah 42.5 gram. Jadi kita boleh capai simpanan ni ikut kemampuan sendiri. Contohnya kalau konsisten simpan 2 gram sebulan, setahun dah ada 24 gram. Dalam 2 tahun tuan puan dah lebih 48 gram. Cukup untuk tebus 10 dinar. Ada lagi ke cara untuk dapatkan lebih cepat? Ada tuan puan. Di mana kita tambahkan simpanan kita ke 3 atau 4 gram sebulan. Lagi cepat kita capai target 10 dinar. 10 dinar ni antara simpanan jangka panjang yang sangat kukuh. Sebab nilai emas terbukti kekal sejak beribu tahun. Jadi kalau tuan puan nak mula menabung emas tanpa perlu sediakan bajet yang besar sekaligus, tuan puan boleh saja terus refer pin video saya cara yang mudah untuk menekan buat simpanan emas. Dan daftar nanti saya akan bantu sebaiknya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan. Jangan lupa follow. Jom simpan emas.